Harga berapa, Dik? Kat depan tu ada harga. Ya Rabbi, serius harga tu? Mahal lah. Kat KL baru berapa? Kat KL apa abang nampak tinggi ni, awak punya kementot je macam awak. Abang dah pernah rasa ke yang kat KL tu? Tak pernah rasa lagi. Tak tengok orang beratur. Oh. Cuma nak kata harga awak, oi, mahal. Awak ni macam nak kaya hari ni, tak nak kaya esok. Cuba abang rasa dulu. So, rasa. Mana tahu kena ke dengan selera abang. Bismillah. Pas sedap pula. Hai, nak cakap apa ni? Aku dah sound banyak ni. Okey ke bang? Abang Manis ah. Manis ah. Oh, abang tak boleh makan manis ke? Abang kat sugar sekarang ni. Aduh, naik darah abang macam ni. Dessert semua manis bang. Dessert semua manis. Lah awak jual dessert? Betul bang. Koselon ni dekat dalam dessert. Dia kategori dessert bang. Jadi dessert memang manis bang. Dia tak sama macam kuih tiaw ke nasi goreng ke? Tak ada. Itu kira main course bang. Harga awak macam harga kuih tiaw, harga nasi goreng. Mahal. Tapak mahal bang. Kita bukan dapat free bang. Tak, sebenarnya abang saja nak bercakap. Abang sebenarnya sunyi hidup. Jadi abang saja datang event ni nak bercakap dengan awak, nak cakap semua orang. Abang kenakan semua orang. Semua orang pun layan juga. Abang nak yang murah ke? Ada yang murah? Yang murah yang paling kat depan tu lah, yang paling murah sekali. Yang paling murah pun mahal. Yang paling murah pun mahal. Macam mana bang? Saya tapak bayar bang. Tapak mahal lah. Setup ni semua. Sold out tak semua ni? Ada yang sold out bang. Ada yang sold out lah. Betul. Alah, awak ni kalau nak cepat kaya, bukan jual harga mahal. Awak tak pandai berniaga. Awak kena macam ni. Kalau awak nak kaya lah, sebab abang tengok awak ni macam baik je kan. Abang nak tanyalah. Awak ada buat infak tak? Ada? Tak ada lah pula bang. Patut awak tak kaya. Oh, kena buat infak bang? Dia macam ni, dia macam abang nak beli. Awak buat live kan? Awak buat live. Okey. Lepas tu abang nak beli, abang tunggu sini. Lepas tu bila ada orang infak kan, baru awak bagi kat abang. Oh, maksudnya saya buat live, saya tunggu abang bayar dulu. Oh, saya tunggu orang dalam live bayar? Itulah namanya infak. Kalau saya bayar, kira tak kira infak lah. Oh, macam tu. Itu tak kira infak. Itu kira macam niaga biasa. Itu direct selling. Direct selling awak takkan kaya cepat. Awak kena buat infak ke. Okey. Boleh. So, boleh. saya kena on live sekarang lah bang? Awak boleh on live? Saya belajar lah bang. Sebab, jangan-jangan sekali saya dapat tips ni bang. Niaga. Kalau awak buat macam tu, awak cepat kaya. Abang tengok orang tu kaya, ramai beratur. Betul. Abang nak beli tak kursi kecil saya ni? Tak ada infak, macam mana abang nak beli? Aduh, tengok ada duit tak? Mahal sangat ke bang? Yelah, kat event ni semua benda mahal. Maknanya abang rasa tadi tu tak kena lah dengan harga saya? Kena. Kena dengan harga. Sebab tu abang nak beli tapi tak ada bajet. Jadi abang tanya ada buat infak tak? Abang nak free sebenarnya. Abang nak free. Apa ni? Tak payahlah susah-susah je. Tak payahlah susah-susah je. Ada free je. Tak apalah kalau abang nak free. Lah awak tak buat infak pun bagi free ni. Aduh, awak lagi mulia daripada orang tu dah pula. Abang serba lah apa kena rawat. Abang gurau tadi tau. Awak jangan ambil serius pula. Tak boleh lah. Saya ni sensitif sikit bang. Jangan. Abang minta maaf. Awak jangan sensitif. Itu memang untuk abang. Ambil lah. Belanja? Saya memang belanja abang. Sila bang. Awak jangan buat infak tau. Tak. Saya tak buat. Awak jangan buat infak macam orang tu tau. Terima kasih abang bagi tips semua. Awak dah bagi abang free ni. Tak payah buat infak dah. Awak kira dah baik dah. Abang doakan awak kaya raya. Amin. Terima kasih bang. Apa nama bang. kedai awak ni? Yurha Signature. Abang doakan Yurha Signature kaya raya lah. Terima kasih bang. Amin. Terima awak kasih tak banyak, buat bang. infak pun awak murah hati macam ni. Terima kasih bang. Niaga jujur. Abang suka lah awak. Harap kena lah dengan selera abang Kena tadi, kena. Okey bang. Terima Cuma kasih. abang tak buat duit ni. Tak apa. Faham. Jangan give up niaga. Boleh bang. Jangan give up InsyaAllah bang. Doakan saya. Peace.